my question. Cikgu Zanina buat ke tak buat? Tak buat. Cakap buat. Buat ke tak buat? Cakap buat. Buat. Nak cikgu marah. Enggak apa? Budak lain dia marah. Okey, tapi cikgu marah sampai ambil tangan dia buat jadi. Pergi kepada Lisa. Ya, online tak ada. Gila Lisa. Lisa tak nak. Dah cikgu buat. Suka marah-marah. Lisa tak suka BS. Dulu Lisa suka. Apa nama dia? Tak tahu lah cikgu apa. My question. Cikgu Zanina buat ke tak buat? Tak buat. Cakap buat. Buat ke tak buat? Cakap buat. Buat ke tak buat? Lepas ni jangan buat lagi tuduh cikgu macam-macam tau. Cikgu nak dengar dah. Awak tak nak sekolah, awak cakap kat mak awak. Okey? Tapi jangan tuduh cikgu buat itu, buat ini pada awak. Itu bagi faham? alasan tak datang sekolah. Ya. Salah dah. Tapi kalau saya tak sekolah banyak hari saya dah tak boleh sekolah dah. Yelah, memangnya. Lepas tu tuduh cikgu macam-macam. Nanti mak awak serang cikgu. Dia nak mahkamah serang cikgu dekat kat sini ke? Padahal kawan satu kelas semua kan tak ada. So maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Kita ada satu tajuk yang terbaru tentang kepada pihak cikgu. Saya tahu cikgu tengah marah. Tapi takkan kamu nak teking kepada anak murid macam tu sampai anak murid bersedih macam itu. Cikgu, ni saya nak bagi tahu pada cikgu. Okey, janganlah marah anak murid macam itu. Boleh cakap baik-baik, tak payahlah nak marah. Cikgu macam ni lah cikgu, saya nak cakap pada cikgu lah. Saya tak ada guna pun cikgu. Cikgu marah budak macam itu. Budak kecil cikgu, budak kecil. Cikgu, saya nak pesan pada cikgu lah. Kalau cikgu buat benda macam itu, apa cikgu nak dapat?